yang mendapatkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Allah Taala berfirman, "Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha." Dan seorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Kemudian dari mana mereka mendapat dalil umat ini tidak boleh memperoleh pahala sedekah setelah kematian mereka atau menerima pahala doa? Pada Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, bila kita mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin dalam tahiyat, semoga keselamatan terlimpah kepada diri kita dan orang-orang yang saleh, akan mengenai seluruh hamba Allah di langit dan di bumi. Saudara, banyak doa kita doa pada orang beriman dalam tahiyat. Bila kita menyebut assalamu alayka ataupun assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, salam sejahtera selamat Allah Taala kepada kita dan kepada seluruh hamba yang soleh. Apa maksud hamba yang soleh? Adakah untuk zaman kita? Tak. Semenjak manusia beriman pada Allah, semua. Kan itu kata ulama dalam doa khutbah, dan ini menjadi rukun dalam khutbah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampunkan sekalian orang beriman lelaki dan perempuan. Adakah orang yang ada dalam masjid itu sahaja? Tidak, tak ada ulama kata begitu. Adakah orang yang hidup saja? Tidak. Bukan kepada seluruh orang yang pernah beriman pada Allah dan Rasul. Orang yang beriman pada Allah dan Rasul, setiap kali khatib baca doa ini, maka dia akan memperolehi bahagian. Dan demikian juga ketika mana kita beri salam pada ahli kubur. Bukankah ini menunjukkan amalan itu sampai pada si mati? Kalau tidak, buat apa? Sebenarnya kalau kita kata salam dan jawab salam, apa hukum? Ataupun apa natijahnya? Pahala. Bukankah orang beri salam dapat pahala? Orang menjawab dapat pahala? Baik. Kalau begitu kita faham, bukankah bila kita lalu kawasan kubur kita kena bagi salam? Adakah kita bagi salam pada orang yang tak mampu jawab? Jawapannya ini mustahil. Islam tak akan suruh taklif yang mustahil. Dia mampu jawab, cuma kerana perbezaan alam dan suasana kita tak boleh dengar dia menjawab. Kalau kita dengar, pengsan habis. Kerana ada benda yang Allah Ta'ala sembunyikan. Bukan ada benda, bukan banyak Allah Ta'ala sembunyikan kerana kelemahan manusia. Manusia lemah. Allah Ta'ala kasih kita. Antara kasih Allah pada kita, Tuhan menyembunyikan banyak perkara lain. Sebenarnya kalau Allah Ta'ala tunjukkan azab kubur, tak akan membangun dunia. Semua gerung takut. Tuhan jadikan ia maklumat untuk dipercayai dan diuji dan diimani. Maka ada waktu saudara kita akan berfikir untuk membanyakkan zuriat dengan isteri kita. Tapi kalau semua tengok agak kubur Tuhan tunjuk, tak beranak bini kita, lembu pun tak beranak, akhirnya tidak akan terhasil tujuan Allah Ta'ala jadikan manusia untuk memakmurkan dunia ini. Kerana itu Allah menyembunyikan. Tapi bukan makna Allah Ta'ala suruh kita lupakan. Ada waktu kita kena ingat, maka dijadikan solat 5 waktu untuk kita ingat. Dijadikan ruang-ruang tertentu untuk kita ingat, biar benda tu ada di sini. Umpama kita naik kereta, ya, kita naik kereta kadang laju, kadang sekejap, tapi satu kita ingat, berhati-hati. Saudara buat laju, saudara hati-hati. Tak ada orang naik kereta dia pun tidur. Tak, melainkan dia tertidur. Tak ada saya nak tidur, so saya mandu kereta sebab saya nak tidur. Bohong. Dia tertidur. Dia dah smart bahawa jangan tertidur. Tapi bila dia terlalai, maka dia akan mendapat musibah. Sama hidup atas dunia, kita dah tersemat, oh, tentang ada azab kubur sekian-sekian, tersemat. Tapi kalau kita terlalai, maka kita binasa. Yang penting kita ingat ada. Tapi Allah sembunyikan. Allah sembunyikan bagaimana ruh naik, Allah sembunyikan sekian. Kalau tidak ada orang kafir, tidak ada taklif, tidak ada dakwah. Semua itu ujian untuk Allah, untuk manusia mendapat pahala yang banyak di sisi Allah. Semua itu menjadikan manusia jadi seronok. Selalu kita lihat bagaimana manusia seronok dengan proses, bukan dengan natijah. Proses. Artinya kita sembahyang, kita puasa sekarang. Kenapa kita Ustaz, kenapa kita tak terus masuk syurga Ustaz? Tak payah sembahyang tak? Kita tak akan seronok. Kita mesti ada proses. Umpama kau sudah kahwin tu dapat anak, seronok. Tak, proses ada. Proses itu menjadikan manusia seronok. Main bola, terus, okey, masuk je padang, okey, awak menang 4-0. Pegang bola mudah lagi. Manusia nak proses itu, walaupun penat kejar bola, penat 90 minit. Proses itu manusia seronok. Dan ini fitrah manusia. Untuk masuk syurga, Tuhan tak terus sumbat ke dalam syurga. Proses sembahyang, ibadat, zikir, keyakinan, keimanan, kepercayaan. Kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah. Proses ini kita alami dalam semua perkara.
Hatta dalam kita makan sekalipun, orang kata baik, awak tak payah makan, awak kenyang je. Siapa nak? Kita kunyah walaupun kering mulut tak apa, sedap. Kering mulut tak kisah. Makan tulang, makan itu, makan ini, proses itu seronok. Tapi bila selesai proses, kita tak seronok. Allah Ta'ala jadikan itu sebagai fitrah, dan kita tidak boleh menafikan. Kan dia saudara, ibadat ni proses. Allah Ta'ala sembunyikan. Jadi kembali pada topik kita, kenapa beri salam pada ahli kubur? Sebab untuk dapat pahala, dan untuk dia dapat pahala. Baik, kenapa untuk dia dapat pahala? Bukankah dia sudah mati? Bukankah taklif dia semayang dia, pahala dia tak boleh buat lagi? Artinya dia dapat manfaat daripada pahala orang bagi salam. Jadi konklusinya bahawa orang hidup boleh menyampaikan pahala pada mereka. Cukup mudah. Tapi kalau Syekh Manjabi dia mengarang kitab dengan tujuan berdebat, maka ia tinggi. Kalau saudara tanya saya jawab 2 patah je. Ustaz, sampai tak sampai? Sampai. Dah. Saudara tak perlukan huraian yang panjang. Tapi oleh kerana ulama bila karang kitab, dia bukan sekadar mengarang untuk orang yang nak tahu, tapi dia mengarang untuk orang yang engkar. Dia juga mengarang untuk orang yang membantah. Dia juga mengarang kepada orang yang membawa dalil untuk tidak bersetuju. Kan itu jadi panjang lebar. Dan itu bila orang tidak mampu menangani panjang lebar, cakap ulama akhirnya pening. Ustaz pening, Ustaz begitu kena tijah Ustaz. Dia tak boleh menangani. Itu orang awam macam kita, perbahasan yang panjang kita tak mampu menangani, akhirnya hilang fokus. Tapi orang tertentu Tuhan beri dia melihat setiap ruang perdebatan, kekhilafan, dalil satu keseronokan. Kenapa? Menjadikan dia berpegang satu pandangan dengan kuat. Orang macam kita, kalau saya katakan pada saudara, saudara tanya saya, boleh tak boleh Ustaz? Saya kata boleh. Tapi saudara, kalau ada orang cuba confusekan saudara, saya kata tak boleh. Tapi orang yang pegang dalil ini dengan kuat dan tahu dia punya kata betul tak betul sekian-sekian, akhirnya dia menjadi kuat, maka dia yakin, dia bergerak dengan yakin. Itu perbezaan. Sebab itu ulama makhluk yang paling yakin berjalan atas muka bumi. Sebab itu kita kena ikut dia. Dia yakin. Orang macam kita confused, terpengaruh dengan suasana. Kadang-kadang kita ya, kadang-kadang kita tidak. Tengok siapa yang menghadap kita, dan tengok siapa yang kita menghadap. Sebab itu saudara-saudara semua, bila kita pegang pada seorang ulama yang yakin dengan satu perbahasan, duduk ikut turut belakang mereka, insya-Allah kita juga akan mendapat keyakinan. Maka sebab itu Syekh Manjabi dia